Anda yang bertajuk Asnaf yang layak terima zakat bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang Layu Sulong. Okey. Dan selepas itu untuk ruangan GGOK Guna-Gana orang kita pukul 2 petang ni. Cik dia ada sampai ke pukul 6 temang si awak belaka lah lepas ni dan. Jadi Mek Ju undur dulu untuk edisi hari ini, insya-Allah esok pun akan kembali temani anda juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda semua. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Kisah kedai kopi kita makan roti tak lagi nak kata. Allah tiada kenapa makan roti. Apa kelah makan roti? Tak lah istilah dia lah ni. Tak kalau jalan-jalan tengah jam tu makan roti lah dalam kereta. Sebab ada sayang kita kabur ni. Jalan dekat menapa Jertih tu. Jertih Jabi Sazenik ni kabur. Jalan jam sini cik ada. Jadi banyak-banyak kan lah bersabar. Masa dia dah lah. Tambah-tambah hari ni pula cuti. Apa ni cuti persekutuan lah untuk hari Wesak. Hari ni semua tu sambung pula. Hari keputeraan tu esok 1 hari bulan 6 esok. Dah benda dah lah. Orang jalan saja dah lah dah. Jadi banyak-banyak kalau bersabar. Istighfar banyak ya. Ada apa Cik Ada petani? Cik Ada ni teman petani dia, adik kakak belakang ni saya